Ada seorang ibu yang ditinggalkan anak dia kerana dia terlalu berharap kepada menantu dengan anak dia untuk jaga dia. Yang akhirnya dia tinggal seorang diri di rumah kerana dia terlalu berharap sangat. Seorang ibu yang ditinggalkan anak dia yang tinggal seorang diri kerana terlalu berharap dapat menantu impian, yang akhirnya dia menyusahkan dirinya sendiri kerana dia berharap yang terlalu fantasi, terperangkap dalam fantasi untuk memiliki menantu yang sempurna sampai dia lupa hidup di dunia tak sama di akhirat. Seharusnya dia belajar tentang diri dia sendiri. Terlalu nak menantu sempurna sampai menyusahkan orang lain. Begitulah ibu mentua yang tidak akan bau syurga, malah membau neraka. Malah sang ibu yang terlalu berharap malah menyusahkan orang. Seharusnya kau sedar sendiri, kau dah buat kesemua anakmu menjauh darimu kerana engkau terlalu terperangkap dalam fantasi tanpa berfikir tentang realiti. Itulah yang jadi pada orang yang tak tahu jodoh atau tahu fantasi realiti. Seharusnya kau tahu lebih awal, kau ditinggalkan kerana dirimu, bukan menantumu. Kerana dirimu sendiri, engkau dijauhi oleh semua orang. Yang selepas engkau dapat anak yang kau kahwin dengan menantu idaman, bukan menjagamu, tetap meninggalkanmu. Itu kerana engkau terlalu berharap yang menyusahkan anakmu sendiri. Sampai anakmu bercerai juga dengan menantu idamanmu, yang terungkap menantu idamanmu tidak mahu padamu, hanya mahu anakmu. Selepas menantu idamanmu kau dapat, engkau terluka. Seharusnya kau ikhlaskan saja anakmu pilih jodoh dia sendiri.